Beginilah cuaca lah ni. Woi, ribut bang. Semua pakai lagi bertepian. Okay, Assalamualaikum bapak semua. Hari ni 31 Oktober. Happy Deepavali. Okay, lah ni kita ada dekat Petronas Desaru. Ni rumah motor aku lah. Ni dengan geng Johor Husky Riders. SYM Husky punya lah. Ni admin Johor Husky Riders, Abang Syari. Masuk YouTube. Alright. Lah ni hari ni ramai orang pasal Deepavali. Alright, first checkpoint Kopitiam Mena. Kita sarap dulu. So orang kata kita menyorok tu. Berserok tu. Okay, lah ni kami on the way ke Tanjung Balau. Tapi lah ni pun dia apa orang kata area Desaru ni dia dah macam Melaka dah. Kalau ada hujung minggu cuti umum, memang kira ramai orang lah. Nanti duduk bincang tengok kira nak kira berapa orang. Tapi rupanya kalau naik motor dia free lah. Jadi hampa masuk kira boleh terus parking lah. Tapi untuk kami hari ni kira orang kata bukan rezeki lah. Dalam ni kira orang kata hujung minggu cuti pula, cuti umum, cuti budak sekolah. Jadi kira memang ramai orang lah. Jadi kita plan B, kita pergi tempat lain pula. Dekat Kampung Nelayan. Sini Kampung Nelayan. Sesi bergambar. Macam pernah dengar dia 360. Buat laporan. Mana bukti viral? Bang, bagi laluan bang. Okey, dah ni checkpoint seterusnya. Kita ada di Tanjung Lompat. Motor makin tambah jumlah daripada tadi. Jom tengok satu-satu. Ni color paling baru lah. Daripada SYM. Dia macam color chameleon. Chameleon samurai. Kita tengok racun-racun yang telah dipasang. Apa ni? Tema askar. Warna rare, hitam. Ini cover dia lagi. Ni pun warna rare, lime green. Ada speaker. Jajan banyak. Fok tukar lain. Zobo belakang tukar lain. Ni betul full jajan. Full jajan ni. Mana kena belanja ni lah satu lagu. Bang Aman, Bang Aman. Speaker dia. Ni owner motor Abang Aman. Selamat Hari Raya. Biasa orang payung bunyi exhaust. Ni payung bunyi speaker. Lagu raya. Okey. Mana yang nak pasang speaker? Ni kias review lah. Lalang kita review speaker JBL bang. JBL. Speaker JBL. Payung sikit. A few moments later. Agak kuat dia punya bunyi dah. Okey, kita tengok sikit.
Ini buat P-ride memang tak ngantuk lah. Orang depan, orang belakang, kau duduk tengah macam cantik. Sampai ke sini boleh dengar bunyi speaker dia. Memang padu lah speaker. Tu sampai cakap orang tak dengar depan tu. Dia bunyi dia memang kuat lah. Abang tanya macam nak gaduh. Okay, ni baru selesai solat zuhur kat masjid Sedili Kecil kalau tak silap lah. Okay, ni kita ke next destination. Nak pergi perkena apa, Celup-Celup. Tengoklah. Kalau kata ramai orang tak ramai orang, tapi biasalah cuti, confirm ramai. Okay, apa yang aku perasan bagus juga bila ada kompartmen, atau tak tahu nak panggil kompartmen ke glove box ni. Ni macam ni. Okay, orang kata tak perlu bracket order. Aku kepit kaki, kepit botol tu, buka penutup, atau minum. Minum, lepas tu sambung kepit balik, tutup penutup tu, masuk balik dalam glove box ni. Dia kira botol yang saiz berapa liter lah. Tu boleh lah. Kalau jenis yang besar tu, tu tak muat. Jenis yang kecil ni boleh. Okey, dan ni kita dah nak sampai dah. Dia memang kawasan dia, kita masuk kawasan ni lah, kawasan kebun sawit. Dan ni kalau naik motor okey lagi. Kalau naik kereta agak jenuh sikit lah. Pasal dia, hampa tengok sendiri lah dah video ni, besar mana je ada punya saiz jalan dah. Jadi agak sempit sikit lah. Jadi yang mana ni nak pula naik kereta ni kena hati-hati sikit lah drive kawasan ni. Pasal dah sempit sikit. Dan ni kita ada dekat Sedili Besar. Mereka nak pergi makan celup-celup. Celup-celup di Mak ni mana tah depan ni. Mana tah? Lah ni makan dalam keadaan dia hujan lebat. Lalu sangatlah kereta lebat ni. Ada berapa orang dah balik lah. Tinggal kami ni berapa kerak. Bayu tapi A few moments later. Beginilah cuaca lah ni. Woi, ribut bang. Semua pakai lagi betul-betul. Ni tak ada naik motor, duduk sini saja pun dah basah. Angin kuat, angin kuat. Woi. Okey, jadi susulan kejadian ribut tadi tu, Abang Syakri dengan ada beberapa orang daripada gerak dulu lah. Jadi mereka basah waktu kat atas highway. Mereka atas jambatan tu kes cabaran lah. Ni macam kami yang duk tinggal tadi, ada yang dah main dengan family, dah datang makan habis. Macam aku tak ada makan, makanan aku tak ada hidang, dah ribut lah. Jadi kami yang tinggal berpekat ni dalam 5 orang ni, kami pergi solat dulu. Yang mana tak jamak ni kan, tak cukup 2 mahalah. Mereka pergi solat dulu kat masjid ni, tak jauh pada tempat tadi. Pergi solat tu, lepas tu apa lagi, kira kita split kat sini lah. Tapi ada 3 orang tu, mereka menuju ke kota, katanya nak pergi mana dah. Macam aku dengan seorang lagi ni, kami terus balik lah. Dia balik ringgit, aku balik pada Penawar. Okay, jadi di sini aku nak ucapkan terima kasih lah pada hampa. Lebih lagi yang ni lah, orang kata ahli JHR yang support beli t-shirt dengan stiker. Okay, terima kasih sangat-sangat. Dan lepas tu terima kasih lah sudi my join untuk ride ni. Walaupun apa orang kata, aku bukan menganjur, aku kira sekadar membantu admin. Orang kata tak seberapa lah. Orang kata nak pula macam benda yang tak diingini, macam ribut ni. Orang kata ini benda, apa orang kata, perkara yang kita tak boleh nak elak lah. Ni semua kesatuan. Okay, itu saja aku nak buat, insyaAllah. Kalau ada next ride lagi, aku akan buat konten lah. Alright, thank you guys.